Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi datang ke channel kecil ini. Kepada mereka yang baru sampai, selamat datang. Dan kepada mereka yang telah lama support channel ini, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini seperti biasa masih lagi dalam mood persediaan untuk menyambut kelahiran baby. Saya ada satu gadget yang saya nak tunjuk. Sangat berguna, especially untuk mami-mami yang blind ataupun kurang penglihatan. Dan terima kasih kepada kawan saya yang mengesyorkan alat ini untuk digunakan kepada baby nanti. Sebab kadang-kadang bukan sentiasa orang yang berpenglihatan tu ada dengan kita, dan kita tak boleh mengharapkan mereka semata-mata lah. Kadang-kadang kita seorang ataupun tak ada orang yang kita kena buat sendiri semua benda. So, apa yang saya nak kenalkan pada hari ini adalah ini disebut sebagai Autumn's Electric Baby Nail Trimmer. Okay. Sebenarnya dia ada banyak jenama lah, tapi saya pilih Autumn ni. Biasalah Autumn ni dia murah lah berbanding dengan Tommy Topi, berbanding dengan macam-macam jenama yang imported brand daripada luar tu. So, saya tak ingat berapa harga dia, tapi tak sampai pun 50 kalau tak silap saya. Okay. So, dia ada storage box macam yang you all tengok ni. Kemudian kita buka. Okay. Ni kotak dia lah. Betul tak Syah? Macam ni. Terbalik. Okay. Macam tu. Okay. So, nail trimmer ni dia selamat digunakan untuk memotong kuku baby. Okay. So, ini adalah badan dia. Dan ini kepala dia lah. Dia gunakan kuasa bateri AA 2 biji. Dan kita tengok kepala dia ni, yang ini dia berbeza warna mengikut usia manusia itulah. Kita boleh guna daripada baby yang baru lahir, newborn, sampailah kepada dewasa. Ini untuk baby yang ini pun baby juga. Dia ada tahap umur lah. Yang ini daripada baby sampai 3 bulan kalau tak silap saya. Ini 4 hingga 6. Yang ini 6 ke atas lah. Kemudian yang lain-lain ni semua dewasa. Okay, cara menggunakannya adalah, okay, ni bateri saya dah masukkan. Dia, yang ini dia ada LED punya lampu, dan kebanyakan saya tengok pun memang ada LED punya lampu lah. Dia tak adalah so special sangat dengan LED lampu dia ni, untuk memudahkan kita memotong kuku baby lah, untuk memudahkan orang yang berpenglihatan. Bukan potong lah, dia macam kikis kan, sebab kuku baby kan dia halus, dia senang untuk dikikis. Untuk orang dewasa ni mungkin boleh digunakan sebagai pengilat kuku. Okay. Dia ada 4 mode. 2 mode digunakan sekejap kita pasang dulu dia punya kepala supaya senang nampak gambaran. Kita pasang yang ini, cucuk je kat sini. Okay, ni mode dia. Okay, saya tunjuk macam ni Aisyah. Ini mode dia panggil R1 kan ni Aisyah? Okay, R1 ni kalau kita tengok, bila kita on je, LED lampu terus keluar juga. So, yang ini dia ada clockwise dan anti-clockwise. So, yang ini R2. Kalau dia laju, lampu dia akan lebih terang. Okay. So, ni di tengah-tengah kita off. Yang bawah ni low. Okay. Low ataupun left lah. Sebenarnya dia left dengan right kan. So, yang ini pun sama juga. Okay. Cara menggunakannya adalah kita letak je kuku, contoh ni kuku baby, letak je macam tu. Jadi dia akan trim kuku baby tu. Apa yang selamatnya benda ni untuk digunakan, apabila kena je kulit, dia akan berhenti. Katanya, saya belum boleh review sebabnya saya belum menggunakannya lah. Nanti saya akan cuba. Mungkin kita akan buat video kedua untuk review benda ni. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada mereka yang menyaksikan. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan nantikan video-video yang seterusnya. Terima kasih.